Ini frame gambar tau, tapi bukan frame gambar biasa. Ada slideshow dan dia boleh bergerak-gerak. Ada live photo, boleh play video, nampak? Ini gambar kucing. Ini kalau korang tengok cerita Harry Potter, korang faham. Gambar boleh bergerak-gerak, zoom out macam tu dan boleh zoom in juga. Ini kalau kita nak zoom out dia. Dia ada suara sekali tau. Contoh ni, aku pasang dia punya suara. Speaker dia ada kat belakang. Brightness pun boleh adjust kat sini. Ada macam screen yang smart lah, memang smart lah. Video, ini gambar. Nampak? Ini gambar. Ini gambar live photo dia bergerak-gerak nampak? So best kan? Kalau korang nak beli kan frame foto yang dia boleh play live foto ni, korang boleh tekan dekat bilik kuning, ambil saiz dia. Yang korang ambil saiz ni paling besar punya daripada Arzopa tau. Belakang dia ada stand yang korang boleh letak dekat meja, dan korang boleh simpan stand ni, korang boleh gantung juga. Dia bagi hook sekali. Sama ada portrait atau landscape pun boleh. Yang ni dia punya power socket, dan yang ni dia punya speaker yang keluarkan sound tadi. Kalau nak portrait macam ni, dia akan jadi portrait lah, nampak? Ini view portrait, dia automatic je. Ni memang aku ambil video portrait punya. Kalau nak landscape, korang play video landscape, memang boleh play guys. Beg kuning kalau korang nak beli.